Hello cik, saya dah transfer RM300 untuk naikkan skor kredit saya. Confirmkan lah saya ni boleh lulus? Okey cik. Nanti dah lulus boleh adik saya ya. Terima kasih. Mira, you buat apa tu? Bayar apa tu? I dengar loan lulus-lulus, I pun nak tahu juga. Oh, I nak buat personal loan sebab nak renovate rumah. Rumah I kan kena banjir teruk. Skor kredit I rendah. So bila I nak buat loan dekat bank, tak lulus. Jadi I try lah cari jalan lain. Malam tu, I nampak satu iklan ni online. Kata boleh lulus cepat lah, tapi kena bayar sikit lah untuk cepat. Mira, bahaya ni. Mana ada kena buat bayaran apa-apa kalau kita nak mohon pinjaman? Ya ke? Tapi dia janji loan confirm lulus. Habislah. Macam mana ni? I dah transfer RM300 lah. Wah. Jangan percaya pada iklan yang menjanjikan kenaikan skor kredit dengan bayaran yang tertentu. Citos adalah agensi paparan kredit yang melaporkan maklumat kredit, bukan pihak yang meluluskan kredit. Dan kalau nak buat apa-apa pinjaman, tak perlu deposit ataupun download. Pemberi pinjaman yang sah tak akan minta semua ni. Jangan diperdaya dengan scam. Papa Roger.